Aku ada cakap lah ni ya. Ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Tidak berlapah betul-betul satu-satu perkara, satu-satu patah perkataan mereka semua ditulis catat oleh raqib atid. Benar juga. Bab cakap ni senang, mudah dan tidak susah. Sebab tu jangan letak harga. Hamba tak letak harga. Hamba paling patah kali kalau orang tanya harga. Sungguh nak jemput ustaz berapa ria? Berapa ria? Kayak ke dia, saya bukan jual nasi lemak. Kata ni, ria-ria ni lemak. Kata ni nasi lemak, nasi kerabu boleh apa ria? Dah. Berapa jam tak kira. Aku nak mengajar suka hati aku. Berapa jam kamu jemput sangat aku? Nah, ada orang tanya berapa sejam berapa? Aduh. Macam urutan masaj pula kata ni. Sejam berapa ni ngurut masaj tu? Nah, sejam RM50, sejam RM60. Tak ada. Suka hati aku nak mengajar berapa jam sampai-sampai aku letih. Nah, malah dengan abah jemput. Nanti jangan jemput lagi. Jangan, takut aku pukul 10 sudah. Nah. Jangan kita orang panggil tanya harga sejam berapa jangan. Mereka tanya berapa maintenance nak mari sini minyak. Wah, tu lain. Kerana ustaz pun dia bukan mari dengan unta. Dia mari dengan kereta. Kereta pakai minyak dan tol. Kalau lalu ke jalan orang panggil ada highway, ada tol. Kalau tak mahu orang panggil guna tol, lalulah jalan kampung katanya menteri. Tu berapa minggu tak tahu siapa tak tu. Maka kena buat kira lah kalau tu supaya ustaz tu ikhlas mengajar. Martabat ikhlas ni bukan boleh dihukum waliullah belaka. Ada martabat mubtadi, mutawassit, muntahi. Sebab tu rasa ustaz bila kita tidak jaga keikhlasan dia. Kita dulu kena jaga, bukan ustaz tu memang kena jaga dah ikhlas dia tu. Tapi kita pun kena jaga juga. Kena jaga. Jangan duk harap ke dia seorang. Ustaz mesti kena ikhlas. Sedap. Dia gambar ustaz melekat berkali. Ustaz orang juga. Driver dia tu orang, bukan lembu. Lembu senang. So makan rupuk tepi jalan tak kena berhenti RNR. Betul tak? Orang kena makan nasi kerabu lagi, nasi dagang lagi, orang makan nasi kandang lagi ni. Tak nak bayar dengan duit. Kena buat kira belaka. Barulah ikhlas. Ada satu orang sahabat hamba tu dijemput daripada Kuantan, Piu ke. Muju dia tu imam dia ni. Siapa kau Johor tu? Orang beri 50 riyal ada. Allah jauh. Tapi muju dia orang pakai gaji dah untuk imam masjid kerja pakai gaji benda-benda. Tak apalah. Ikhlas tu terjaga sikit. Kalau jenis tak makan gaji ke apa? Tak makan gergaji ni. Benar boh. Ada. You tengok buka sapu surat tu gitu. Napa dia tak cukup dah ni. Ramah ni sapu surat. Tak gairah aku faham ada ni. Duit ambil tapi sapu surat jangan bahas ni. Duit ambil. Habis ikhlas tak ada. Ilmu je duk ceramah tadi masuk telinga kanan keluar kiri. Tu jemputlah ustaz banyak mana cakaplah berapa jam sekalipun amal kita tetap sama. Tak sama kita mengajar tutup guru tua kita kan. Allah. Tutup guru pondok, tutup guru tua kita kan. Dia tak ada ceramah macam kita. Dia baca kitab kadang-kadang kita general. Kita general tidur faham tak? Kita tidur kerong. Tapi masya-Allah berkat kerana dia mengajar tu lillahi ta'ala, kita pun sendiri jadi buat amal dengan gapo dia mengajar. Amal kita semakin meningkat. Sebab tu ada satu masjid di Kuala Lumpur dia tanya, "Kenapa ustaz? Saya duk pelik lagi. Amal jemaah kami ni tetap biasa, sunat pun malah buat gapo. Tapi kuliah paling banyak sekali di masjid tu. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah tengah malam, kuliah tahajud. Kalau waktu bulan Ramadan, kuliah sebelum berbuka puasa, kuliah selepas berbuka puasa, kuliah sebelum tarawih, selepas tarawih, lepas witir ada lagi kuliah." Gila tak gila? Kuatnya kuliah. Bukan calai-calai je pun. Memang hidup lah, duit banyak je boleh bayar lah kau. Tapi dia cerita sini tentang amalan ni. Tak tambah saya. Satu-satu daripada keberkatan. Kerana orang yang mengajar kadang-kadang dia mengajar saja. Kena pula ustaz. Ramadan ialah bulan RM, bulan duit dia panggil. Jangan main. Ni pernah dengar dari telinga hamba sendiri ni, ustaz tak usah sebut lah nama sahabat hamba sendiri ni. Tak sabar kita berapa hari lagi nak Ramadan? Yang tak sabar nak iktikaf, nak baca Quran, nak puasa Ramadan, nak perbanyakkan amal. Dah. Atau bagusnya lah hati dia ni. Apa tu ada dalam 15 hari lagi Ramadan. Lambat lagi berasa tak sabar Ramadan ni. Kaya lah boh. Kaya. Apa kaya? Tak kaya apa? Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar.
kadang-kadang malam tu dia tak tarawih pun. Tak tarawih. Dia mari tazkirah tarawih di satu masjid di sini, lepas isyak sebelum tarawih, sini tazkirah tarawih sebelum tarawih. Nah, 40 minit, tuan-tuan, puan-puan, marilah kita beramal ibadat dengan penuh ketekunan dan kerajinan. Tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Beru je getak-getak tak gigi atas muka makmum ni. Cukup 40 minit. Tuan-tuan, puan-puan, saya kena pergi ke tempat satu lagi pula. Ada satu tempat lagi saya tazkirah. Tuan-tuan, teruskan sembahyang tarawih ya. Dia pergi. Tempat yang kedua tu, habis dah tarawih. Habis dah tarawih. Dia sampai tu habis dah tarawih. Nah, bila sampai sana, tuan-tuan, tu juga. Tuan-tuan, puan-puan, tingkatkan amalan tarawih kita di bulan Ramadan. Jangan kita kurang. Sedap dia. Gong. Dia bila tarawih dia? Bila dia tarawih? Tak kira masa dalam kereta tengok map location tu duduk sallallahu wasallam alaihi Allah. Tak kira nak cari tempat sorang dia tarawih dalam kereta. Tak pernah sabar. Makna dia tak tarawih. Dia suruh orang tarawih. Ni penat ustaz.